Itulah pertama kali tuan-tuan. Tuan boleh dengar kita bercakap 1 jam, tengok semua slide saya, dah buat satu kesimpulan 5 minit je. Saya wartawan pergi cover Aceh. Setiap kali saya masuk ke Aceh, orang tak tahu tentang wartawan. Bila tengok kenderaan ni, orang ingat kita ni misi kemanusiaan daripada Malaysia. Jadi Aceh masa tu dah kena tsunami. Saya sampai sekitar 4 hari bulan Januari. Berarti tsunami baru seminggu. Mayat masih banyak apa semua. Keadaan makin kalut. Ramai orang kelaparan apa semua. Jadi sampai satu masa, saya deal banyak dengan orang Langkawi. Sebab saya nak tumpang kapal Navy. Jadi saya nak pergi sebagai wartawannya. Nak tumpang kapal Navy. Tapi saya kesian kerana di Aceh ni orang tak ada makanan. Jadi saya minta lah dekat orang Langkawi ni kan, tolonglah sediakan Quran. Terus saya minta kat orang Langkawi carilah ubat kutu. Pasal budak-budak dah penuh kutu kan, sebab tidur di kemah-kemah. Lepas tu saya minta ketip kuku, sebab kuku mereka panjang. Jadi kalau dia orang makan makanan nanti akan jadi kotoran. Jadi sampai satu masa Tun tanya, saya nak dengar cerita tentang Aceh apa berlaku. Tak ada ke orang Malaysia yang pergi sana? Jadi orang Langkawi yang saya berurusan ni, dia beritahu ada. Nanti budak tu akan balik dan dia akan datang ke Langkawi lagi minta bantuan orang Langkawi. Tapi saya pergi dengan flight dan saya pergi dengan Navy. Saya tak boleh bawa banyak bantuan. Makanan tak ada lagi. Jadi saya pun balik. Bila balik, sampai dekat Langkawi, dia orang beritahu kata Tun Mahathir tengah cari saya. Dia nak jumpa saya besok. Jadi saya sampai hari Sabtu, saya ingat lagi hari Ahad. Di mana Tun tunggu saya dekat Berjaya Resort. Saya pergilah jumpa Tun. Masa itulah kali di mana saya pengalaman kali pertama jumpa Tun balik. Dan kadang dia bekas Perdana Menteri, dia adalah pengusia Yayasan Perdana Menteri. Jumpa dalam rumah. Saya, Tun, Dr. Siti Asma, ADC Tun dan orang yang recommend saya jumpa Tun. Jadi saya adalah ambil gambar banyak, transfer ke laptop. Saya briefing lah dekat Tun. Tun, keadaan ni macam ni. 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 Dia pun dengar. Lepas tu saya rasa bersalah lah tuan-tuan, sebab saya rasa saya cakap banyak daripada Tun. Saya rasa bersalah sebab ada 20 keping gambar dah saya tunjuk. Saya kata Tun, Tun tetap habiskan semua gambar tu dan jelaskan kepada saya cara terperinci. Ni saya nak jelaskan macam mana, kenapa Tun menjadi good listener. Dia sentiasa dengar je. Saya cerita ekonomi dia, struktur kewangan, bagaimana keadaan gini. Tun kata kat saya, yang dulu tu awak bawa 80,000. Saya dah dapat bantuan daripada Yayasan Tun 80,000. Ni balik nak report tentang bantuan yang kedua. Tun kata jangan bawa makanan. Tun kata bawa duit. Sebab tadi awak ada cerita nak bina surau. Awak kata kan? Jadi kata gaji dan orang yang kutip kat papan tu supaya mereka ada semangat bekerja dan ekonomi bermula. Dalam story saya tunjuk ada satu lori saya sewa Tun. Tapi lori banyak, cuma saya mampu sewa 2-3 lori je. Sebab saya bawa makanan. Duit tunai tak banyak. Tun kata kat saya, dah ada lori sewa, bagi peniaga lori tu ada perniagaan. Ambil lori tu, masuk ke tempat yang ada makanan, beli makanan dekat situ supaya duit tunai mengagihkan ekonomi pada orang Aceh. Kalau kita bawa makanan, dia kata orang Aceh ni perlukan bergerak kerana ekonomi, balikkan peluang pekerjaan. Semua sumber yang ada dalam pembangunan semula, termasuk tapan buruk untuk bina rumah, termasuk cari tukang masak yang masak untuk kanak-kanak makan, gaji dia mereka tuan kata, supaya ekonomi ni hidup dan orang termotivasi. Itulah pertama kali tuan-tuan Tun boleh dengar kita bercakap 1 jam, tengok semua slide saya, dah buat satu kesimpulan 5 minit dia. Berarti dia kutip semua penjelasan orang, kepintaran dia, proses semua maklumat, dia bagi suggestion. Okey, sekarang ni bawa cash 80,000, agihkan dalam bentuk struktur ekonomi sebab makanan dah banyak. Dia kata nak bagi orang keluar dan merasa bahawa hidup telah bermula, iaitu ada pekerjaan, ada gaji yang dibayar, ada lori, dia ada nilai komersial, bayar kepada lori, bayar duit minyak. Maka itulah saya pindahkan dengan menghidupkan makanan dah terlampau banyak dihantar oleh dunia di Bandar Aceh. Tapi makanan tak boleh keluar sebab lorinya tak ada, pekerjanya tak ada, tunainya tak ada. Orang semua bawa makanan, lepas tu nak hidupkan ekonomi tu dia harap sukarelawan. Sukarelawan ni pula tak boleh nak bagi lori dia kalau minyak tak diisi. Maka saya bagi strukturkan, mencantumkan bahagian makanan yang terabai banyak di bahagian Bandar Aceh, tempat destinasi untuk orang terima makanan, tak pertalian dia tu. Di mana menggerakkan misi tunai bagi membuat, memang ada truk askar bawa pun, tapi nak bagi rakyat Aceh bekerja. Maka itulah saya faham, panjang dia dengar. Dan kemudian Tun ni, dia ambil semua pengetahuan daripada orang. Lepas tu NGO mana nak pergi jumpa dia, nak sapu duit, dia kena tahu berapa nak pergi hantar Bandar Aceh, sebab dia dah dengar penjelasan saya. Lepas tu dia kata ramai NGO datang dekat dia minta duit sebab dah dengar saya yang bukan NGO ni, Tun bagi kepercayaan. Jadi NGO semua serbu nak pergi sapu duit dekat Tun. Bila mereka brief, Tun boleh tahulah dia orang tak ada apa. Tun tanya,
sekolah dekat mana yang kamu nak jadikan pusat pendidikan? Orang tu dah jawab. Sebab dia tak pernah pergi. Jadi Tun menggunakan pengetahuan kita, ambil semua proses yang dia dengar, supaya kalau ada orang datang hujah dengan dia, orang tu tak boleh jawab hujah yang dipanggil sebagai pick up knowledge. Dia pick up knowledge daripada kita. Orang tu tak boleh jawab sebagai original knowledge. Tun tahu dah, kamu datang ni nak duit, lepas tu kamu ni bukan nak apa, kamu nak enjoy duit aku. Maka barulah saya faham kenapa bagaimana Tun mengambil pengetahuan, kerana pengetahuan tu berguna untuk dia tak ditipu pada projek-projek akan datang.